Saya Bella. Dan kami dari Sekolah Menengah Sains Gengan. Dan kami akan mencari 6 orang yang berbuat di sekolah kami untuk ditemukan berkaitan dengan kebudayaan di Malaysia. Jap. Tapi siapa nama orang tu? Bersama saya, Cikgu. Saya Cik Muhammad Yusri Beci Hashim, Pengetua Sekolah Menengah Sains Gengan. Hai, saya Lia. Muhammad Yusuf. Saya Zamalia Pegawai Terengganu, merupakan paling murid Sekolah Menengah Sains Gengan. Nama saya Khalid. Saya Adam Zikri. Saya Alif Hifat. Okey, baiklah. Pada pendapat Cikgu, apa yang membuatkan Malaysia menjadi istimewa daripada negara yang lain? Malaysia istimewa pertama kerana Malaysia merupakan negara penghujung kepada benua terbesar di dunia itu, benua Asia. Dia ada berbagai bahasa dan berbagai budaya. Makanan yang sangat sedap dan lebih menarik daripada negara lain. Yang kedua, pendapat tentang makanan Malaysia yang mungkin ramai orang tak setuju. Saya rasa isinya tak sedap langsung. Sama seperti saya tidak menerima kerana dia kata durian tu tak sedap. Padahal durian tu makanan negara kita. Saya suka makan kek mek molek. Kami di Terengganu ni kami lebih suka kepada makanan yang rasanya manis-manis sikit lah. Jadi mungkin kalau bukan dari Terengganu akan rasa sedikit janggal lah. Soalan ketiga, perayaan manakah yang mempunyai pakaian tradisional yang paling menarik bagi cikgu? Okey, baik. Sebagai orang Melayu, sudah tentu saya akan mengatakan bahawa pakaian tradisional Melayu adalah pakaian yang paling menarik. Di hari raya menampakkan satu suasana yang pakaian yang Masyarakat kaum Melayu lah. Melayu lah yang Masyarakat Melayu ada baju Melayunya, baju kurung, baju kebaya. Itu yang menarik bagi saya lah. Lagi suka kampung atau bandar? Lebih suka kampung. Bandar 100%. Kos lah, kampung. Kampung. Pada saya memilih di bandar. suka kampung. Saya suka kampung. Saya rasa bandar sebab bandar lagi accessible dan ada lagi banyak benda yang kampung tak ada. Kerana internet lebih laju dan mudah untuk buat kerja. Sebab sekarang ni kita banyak menggunakan teknologi. Saya tak suka tempat yang isi. Saya berasal dari kampung. Kampung ni nyaman, tenang dan sebagainya. Kampung kita dalam suasana sekarang ni, dalam usia seperti ini memang suka kepada suasana alam semula jadi. Saya pilih kampung sebab satu, kerana kampung sedap. Soalan yang terakhir, lengkapkan ayat ini. Awak belum betul-betul rakyat Malaysia. Jika belum mengenali semua 14 negeri di Malaysia. Jika belum makan makanan tradisional. Kan nasi lemak. Sebab orang Malaysia ni memang daripada dia lahir sampai dia mati dia akan makan nasi lemak. Okey, seperti Cek mek molek. jika belum menghayati apa yang ada pada masyarakat, apa kegemaran masyarakat, Saya kalau belum suka, boleh makan jeria. pendapat saya, awak belum orang Melayu jika awak belum fasih berbahasa Malaysia. dan sekiranya belum menghayati budaya masyarakat Melayu, so Agak yang menarik. betul, itulah.